Ingat ya, dunia akhir zaman, dunia fitnah. Apa makna salah satu fitnah? Kekeliruan demi kekeliruan demi kekeliruan. Dicampak dalam masyarakat. Maka sekarang ini masyarakat sedang keliru dengan agama dia sendiri. Apa yang Nabi ajar? Ikut ulama. Oh, Nabi kata ikut aku. Memang ikut Nabi. Macam saya tanya gini lah soalan. Sekarang ni kita hidup dengan Islam tak? Ya. Mana tahu kita hidup dengan Islam? Kita hidup dengan Quran, dengan sunnah, dengan ijma', dengan qiyas. Baik, kalau kita tanya dengan Quran dengan sunnah, mana tahu ikut Quran sunnah? Ikut ulama lah. Kerana Quran dan sunnah itu ditinggalkan oleh Nabi kepada ulama. Jadi nak tak nak, suka tak suka, terima tak terima, akur tak akur, memang kita kena ikut ulama. Oh, saya tak nak ikut ulama. Nak ikut ulama ke nak ikut Nabi? Ikut ulama tu lah ikut Nabi. Mana tahu ikut Nabi, ikut Quran dan sunnah. Mana tahu ikut Quran sunnah, ikut ulama. Sebab Quran sunnah tu ditinggalkan oleh Nabi kepada ulama. Kepada ulama tu siapa? Ulama tu bukan pewaris Nabi. Jangan keliru tahu dengan dunia yang ada sekarang ni. Oh, saya tak nak ikut ulama. Ulama ni pening lah, ikut Nabi lah. Oh, ikut Nabi. Kemudian you baca hadis tu daripada mana? Daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari tu siapa? Ulama lah tu. Dunia sekarang dunia fitnah. Ingat ya, dunia akhir zaman, dunia fitnah. Apa makna salah satu fitnah? Kekeliruan demi kekeliruan demi kekeliruan. Dicampak dalam masyarakat. Maka sekarang ini masyarakat sedang keliru dengan agama dia sendiri. Keliru. Kerana apa? Kerana ada pihak yang memang sengaja melontarkan kekeliruan. Akhir sekali kita sini pening. Nak baca Yasin ke tak nak baca? Keliru dah. Dulu tiap-tiap malam Jumaat. Sekarang mula, Ustaz, saya macam mana? Saya sudah keliru. Dah mula dah tu. Dah mula dah. Okey, setakat tu dahulu, insya-Allah. Harap-harap kita faham.